drama Turki. Tuan-tuan tak tahu kan? Jangan mula. Sebab saya pun tak tengok pun. Tapi ramai student-student saya memang begitu. Ustaz, dalam banyak drama Turki paling jahat Ustaz. Drama Turki dia macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, contoh umur 9 tahun tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan dah ada cucu pun tak habis lagi tengok lagi. Cerita tu satu. Nantilah tuan-tuan jangan tengoklah, tuan-tuan sekadar tahu je lah. Nak bagi tuan-tuan, banyak drama lagi tak habis tengok, kita nak lain drama-drama kehidupan kita ni yang tak habis-habis. Dan toksik, dia suka cetuskan drama. Plot twist. Okey. Orang yang toksik adalah mereka yang suka compare. Maknanya dia suka compare dia punya rezeki dia dengan rezeki orang lain. Dia suka compare anak dia dengan anak orang lain, suami dia dengan suami orang lain. Tuan-tuan, comparison ni dia memang nature manusia akan compare. Tipulah kita tak membanding-bandingkan. Kita ada perangai tu. Cuma kita nak sedar dan kita kawal je. Contoh. Kita bergaduh dengan suami. Habis-habis pinggan mangkuk, air fryer, thermomix habis-habis baling dah. Lepas tu masuk bilik, tengok handphone. Buka handphone pula, ada kawan kita yang kerja kat MBI ni, pergi bercuti dekat Paris. Dan dia post gambar dia dengan suami dia, tanggal gambar berdua, dengan dekat Eiffel Tower tu kan. Tanggal gambar, sweet gila, dengan caption, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana memberikan aku seorang imam yang bukan hanya memimpin aku ke syurga, tapi sampai ke Eiffel Tower. Kita baru lepas kena baling dengan suami kita. Pinggan mangkuk belanga tu. Ada tak terdetik dalam hati? Kan best ada suami macam ni. Betul orang kata, kalau jodoh tak ke mana-mana, aku ke Ipoh je macam tu.